Setiap perjalanan pasti ada cabaran. Dan di setiap cabaran itu, dilihat bagaimana engkau bertahan. Dan segalanya bermula di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak Jai kan? Ya, saya. Awak sekarang tengah cek kerja. Ya. Esok jam 10 datang jumpa saya. Kalau awak tak nak merana. Hah? Di sinilah ia bermula. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Duduk. Terima kasih. Awak Jai kan? Ya, saya. Awak yang dapat call daripada PA saya semalam, betul? Betul? Saya nak tahu resume awak. Cik bukan orang yang minta sedekah semalam ke? Betul. Saya lah orang tu. Saya pun tak nak cakap panjang sebab saya ada meeting lagi. Awak diterima kerja. Awak boleh masuk kerja esok. Biar betul, serius ke ni? Betul. Allah Akbar. Tapi boleh tahu kenapa saya diterima kerja kat sini Sebab saya kat luar memang susah dapat kerja. Sebenarnya saya dah tengok awak lama dah. Saya dah perhatikan awak daripada hari tu lagi. Saya tahu awak adalah orang yang baik. Walaupun awak dalam keadaan susah, awak tetap membantu orang. Awak tetap sedekah. Saya nak orang macam awak dalam company saya. Awak boleh masuk kerja esok. Terima kasih banyak. Tanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Di sebalik ujian ini ya Allah, Kau berikan kejutan ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah di atas segala pemberian-Mu ya Allah. Apa ni?